Biar kita rasa puas hati itu sebab apa? Sebab ustaz ni tengok dah cara kita wuduk. Jadi apabila ustaz ni iktiraf dah cara wuduk kita, cara betul. Okey, alhamdulillah. Puas hatilah kita. Tapi kalau kita jah rasa betul, jangan. Puas hati kita rasa, jangan. Begitu juga cara kita sembahyang. Cara akad takbir sampai wisalat tadi kita puas hati apa? Tu email kita tengok dah kita sembahyang. Dia perhati dah. Gitu. Jadi kita puas hati itu sebab adanya pengesahan ataupun kita yakin dengan ilmu yang kita belajar. Apa buat lagu ni? Ni pandangnya. Buat lagu ni? Ni pandangnya. Gitu. Biar kita puas hati itu sebab apa? Sebab dengan ilmu. Supaya jawab periksa lah hamba nak sebut dah. Orang jawab periksa, budak-budak jawab periksa. Kita pun melalui alat peperiksaan belaka. Kita jawab periksa ni, kita puas hati ke tak puas hati? Kita jawab lagu ni. Kita jawab lagu ni. Kita jawab lagu ni. Jadi orang betul-betul puas hati, semua jawab puas hati belaka. Gana beres. Terbit jawab periksa tu beres belaka. Tapi hok jawab dengan ikut dia nak jawab. Penuh ketah. Tambah pula ketah. Kita jawab apa itu kadang-kadang dengan mengarang panjang tak panjang. Tapi dia reka. Dia reka. Apa dah? Dia reka. Fair lagu ni. Tapi kalau hok ni kata dia puas hati apa? Kawan yakin. Sebab kawan kitab baca, kawan baca buku yakin sesak. Jawab apa dia gini. Dalam buku ni ada, dalam buku ni ada, dalam kitab ni ada, kitab ni. Tu naknya. Tu baru betul yakin. Puas hati. Hak tu iblah. Sebab semua hak jawab tu kitab ni. Jawab tu buku ni. Jawab tu ustaz ni. Jawab tu ustaz ni. Baru betul. Ni dak puas hati tapi duk main buah aku. Duk main otak aku. Duk main ikut sedap nak buat. Tak betul. Nampak dah? Jadi biarlah kita puas hati kerana adanya tempat sandaran. Setiap amalan yang kita buat dan sembahyang ni tak ada lah ibu segala ibadat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Perkara pertama yang akan disoal setiap hamba di hari akhirat ialah as-solah, sembahyang. Allahu akbar. Kalau molek sembahyang, molek habis hak lain. Tapi kalau sembahyang ni rosak, kata Nabi SAW, habis rosak hak lain. Sebab dia umul ibadah, dia itu ibu, induk kepada ibadah. Kalau kita buat tak cara Allah sayang tu sayang. Jadi Tuhan peluang kita lagi ni hidup sehari dua yang kita tak tahu bila Tuhan nak cabut nyawa kita. Muhasabahlah diri kita. Betul lah kita betul semaya kita dengan cara kita belajar. Kita belajar tak salah. Ustaz tengok cara ambil semaya, ustaz tahu betul tak betul. Tak salah. Cara ambil semaya. Sebab ramai orang ambil semaya tak betul. Minta maaf lah, hamba sebut. Ramai orang ambil semaya hanya cincang-cincang, ambil mudah. Kata orang tua-tua sekadar lepas batuk tangga. Jangan. Biar puas hati. Kita ambil semaya tu puas hati. Basuh, Waktu air pula, air pahit tu kita buka kecil sikit, tak bazir. Sebab bazir setara setan. Kalau awal lagi ambil semaya, duk main saya dengan setan tu. Pakai dalam semaya, setan ikut kita. Nampak tak? Begitu. Jadi, kita kena biar ada ilmu dan ada yang meyakinkan kita. Apa kita puas hati sebab kitab ni kata gini, ustaz ni royak, ustaz ni dah tengok dan sebagainya. Biar kita puas hati tu kan ada ilmu. Waktu penting. Cara akad takbir lagu mana? Allahu akbar. Contoh. Akad takbir tu start awal ko, start tengah ko, start kedia kalimah Allahu akbar ko. Waktu kita kena belajar jadi ini muhasabah. Tu juga kita muhasabah sebab nak suruh kita puas hati betul-betul. Aku buat gini, kita ni kata gini. Aku buat ni, pandangan ni kata gini. Aku buat gini, ada pandangan belakang. Jadi kita pun puas hati. Apa? Sebab ada sandaran. Ada sandaran. Apa kita buat sesuatu itu kerana ada rujukan. Jadi alhamdulillah kalau kita buat segitu, alhamdulillah.
Siapalah kita bagi salam. Lepas tu ada adat lepas semaya pun kita kena jaga. Semua itu adalah adalah buku yang perlu kita belajar, yang perlu kita rujuk kepada ustaz-ustaz yang ada kemahiran dalam bab semaya ni. Okey. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Cuma mau nak sebut juga sikit. Biasa orang salah bab semaya tu satu kena beringat deh. Bak air jangan bazir, lepas tu ambil kena cumak biar rata setiap anggota kan. Setengah orang kaki tu kan dia pasal pahit kat teh gitu, tak leh, tak sah dah. Buat pasal pahit peh gitu, dia tak setuh, tak gosok, dia kena gosok kan. Gosok biar puas hati masuk jari ke celah jari dan sebagainya. Kalau orang kuku panjang pula kat dia kena buat gini lah kan, nak suruh rata air ke bawah kuku tu. Kalau tidak kat, kalau berkuku panjang lepas tu kita bawa gini ya, tak masuk air bawah kuku, tak rapat kan. Sebab tu jangan kuku panjang. Lepas tu kaki pun serupa juga kan. Kaki kita tu kena kan, setiap bawah kuku tu kita kena hitung kuku jari, kuku tangan kita, supaya yakin puas hati. Itu maksud yakin kan, dengan apa yang kita belajar kan, bahawa air rata kepada seluruh anggota wuduk yang sepatut kita perata kan. Begitulah apabila kita nak kat takbir dan sebagainya, buatlah dengan sepenuh hati sebagaimana ilmu yang kita belajar. Akak tangan lagu mana Nabi akak, sapalah kita bagi salam dah. Gitu. Jadi itu berkaitan dengan semaya. Lepas tu yang ketiganya ialah berkaitan dengan puasa. Puasa ni alhamdulillah lah, puasa Ramadan ni ramai di kalangan kita puasa, alhamdulillah. Cuma taruh lagi ibadat puasa ni penting kepada kita yang digalakkan puasa-puasa sunat, puasa-puasa sunat. Jadi cubalah kita muhasabah diri kita, adakah puasa Ramadan itu kita rasa puas hati dah. Sepatutnya kita belajar cara puasa Nabi puasa, Nabi ajar kepada kita kan, yang ulama ajar kepada kita lagu mana Nabi berpuasa. Dan tengoklah puasa Nabi itu termasuk puasa-puasa sunat. Nabi dia sentiasa puasa sunat kan, puasa sunat Syawal, puasa sunat setiap bulan tak kurang 3 hari kan, sebulan. Jadi cubalah kita ambil hari Isnin, hari Khamis, 3 hari sebulan tu biar kita puasa kan. Sebab Nabi SAW sebut orang puasa setiap bulan 3 hari ni seolah-olah puasa setahun kan, seolah-olah dia puasa setahun. Syawal ni hari seolah puasa setahun juga, bererti Ramadan 30 hari, Syawal ni hari bererti 30 ni hari. Jadi setahun 365 hari, dia 60 hari kita kata. Dari tarikh Islam tu lebih kurang tu hari dia. Jadi setahun dah. Kita darat dengan 10 sehari. Lepas tu hak setiap bulan tu pula 10 bulan lagi tu 3 hari 3 hari. 3 hari ni bererti sehari itu ganda 10 bererti 30 hari. Nak pada bererti 2 tahun kita boleh. Nabi sebut Syawal ni hari cukup setahun, campur dengan Ramadan. Lepas tu pula kalau setiap bulan tu pula 3 hari bererti cukup setahun pula. Nampak? Jadi bererti kita puasa 2 tahun. Jadi kalau bagi orang dok buat dah, alhamdulillah. Kekalkan dengan jumlah tersebut, bahkan kalau boleh cuba kita tambah lebih tak ada masalah, lebih 4 hari 5 hari sebulan dan sebaik-baik puasa tu gilis hari pun tak ada masalah bagi orang mampu puasa tapi yang penting ibadat puasa ni adalah amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berpuasa. Kerana orang puasa ni orang yang meletakkan diri dia seolah-olah mendapatkan ganjaran ya Allah Ta'ala sebut wa ana ajzi bih, Tuhan akan bagi ganjaran tanpa hisap ataupun tanpa limit. Tuhan bagi ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Itulah besarnya ibadat puasa yang perlu kita lazimi dalam kehidupan kita. Yang keempatnya ialah zakat. Zakat ni kalau kita perhati kita cuba ambil makna yang lebih luas, termasuk infak, sedekah dan sebagainya. Jadi cubalah kita muhasabah, kita muhasabah di kita zakat fitrah kita bayar Ramadan itu satu. Yang keduanya ialah adakah kita melakukan infak sedekah ni setiap hari? Setiap hari. Cubalah kita fikir, dan sebaik-baik konsep zakat ni kita kena tanamkan azaman dari diri kita nak hijau sampai ke mereka aku ni wajib bayar zakat.
tu. Aku nak berusaha cari rezeki siapa mereka aku ni wajib bayar zakat. Berarti kita ada keazaman untuk membantu golongan-golongan asnaf. Dan tidak adalah satu amalan yang paling disukai oleh Allah melainkan apabila kita membantu hamba-hambanya yang dhaif, hamba-hambanya yang memerlukan. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu kita cubalah dengan konsep zakat ni kita bermuhasabah. Kalau tahun ni berapa orang kita bantu, kita tolong, kalau boleh tahun depan kita nak tolong dan bantu lebih ramai lagi, kita kalau boleh tolong dan bantu lebih ramai lagi, dan cubalah kita berusaha ke arah yang boleh kita menyumbang, sebab amalan menyumbang ini ada satu amalan yang baik, yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hambanya itu yang tertentu. Jadi cubalah kita bermuhasabah diri kita, dan tidak ada sikap yang kita kata kawin pandai dah dengan gapo kawin awak jangan. Sifat kita kena ada sifat tamak, harsun, sifat berkehendak bersungguh-sungguh nak buat kebaikan. Jadi buat kebajikan kepada golongan-golongan yang susah ini amat disukai oleh Allah SWT. Bahkan kita bimbang takut ada orang yang susah kita tak cara, kita tak ambil berat tentang kesusahan mereka. Jadi oleh kerana itu kita kena berusaha untuk membantu. Dan kadang-kadang saudara kita yang susah ni duk jauh pada kita, duk jauh pada kita pun kita kena pakat-pakat usaha melalui NGO dan sebagainya supaya mereka mendapat orang panggil sesuatu pertolongan ataupun kebajikan daripada kita semua. Jadi semangat berkebajikan ni biar kita secara individu pun ada, secara berkelompok dengan NGO, bermasyarakat dalam kampung kita, dalam taman kita dan sebagainya, cuba kita usahakan, cuba kita libatkan diri, jangan hidup nafsi-nafsi, aku jangan, kita hidup bermasyarakat dan berorganisasi. Bahkan kita Islam ini innamal mu'minuna ikhwah, kita orang mukmin ni kata Nabi SAW hidup bersaudara. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, kata Nabi SAW. Sesiapa yang tidak ambil kisah terhadap apa yang berlaku kepada orang Islam, tak ambil berat, tak ambil cakna, kata Nabi, dia bukan dari kalangan mereka. Waliyahzubillah, kita minta jauh. Berarti kita kena ambil cakna, kita kena ambil perhati terhadap apa yang sahaja yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Jadi apabila nak ambil cakna, ambil perhati inilah kita kena ada sifat berzakat, sifat infak, sifat sedekah, buat kebajikan yang perlu ada pada diri kita. Sebahagian daripada harta kita tu harta saudara kita. Itu konsep yang kita kena tanam. Maka kita ambillah muhasabah supaya tahun baru yang mendatang ini akan memberi banyak lagi, orang panggil peluang-peluang untuk kita melakukan kebajikan, infak, sedekah kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir ialah haji, ibadah haji. Ibadah haji kita baru je, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita pergi buat haji Mekah yang mana kita pun banyak dah kuliah-kuliah, siri-siri kuliah berkaitan dengan haji. Daripada haji ni kita ambil semangat pengorbanan, sifat kesungguhan, kita cuba muhasabah setara mana kesungguhan kita dalam kita melaksanakan perintah Allah, setara mana kesungguhan kita menjauhkan diri daripada larangan Allah SWT. Ini penting, dan terutama dalam amal ma'ruf nahi munkar. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandai, kadang-kadang kita ni buat baik untuk diri kita saja, sedangkan buat baik dalam agama kita ni adalah Tuhan suruh kita tengok saudara kita buat ke tak buat. Kalau saudara kita tak buat baik, kita sepatutnya kena suruh dia buat baik, dan begitu juga mencegah kemungkaran. Kalau benda mungkar berlaku di sekeliling kita, kita kena pakat cegah, pakat tegur. Islam memerintahkan kita begitu. Jadi kita ambil pengorbanan ini semangat jihad. Haji ini kita ambil semangat pengorbanan, semangat jihad, yang semangat untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah secara syumul, keseluruhan, secara sempurna, bukan separuh-separuh, gitu. Sebagaimana hak Tuhan tutup oleh Quran,
kita kena buat belaka. Tak boleh nak pilih-pilih ayat. Hak terdapat dalam hadis kan, kita kena terima belaka. Jangan pilih-pilih kan. Jadi itulah dia kata takwa. Kita laksanakan semua. Cuma hak daripada start rukun Islam ni hak asas orang panggil. Lepas tu gak dia bercabar. Nampak tak? Dia bercabar kan, termasuk keseluruhan perintah Allah dalam Al-Quran, termasuk segala yang Tuhan suruh dalam hadis Nabi SAW, maka benda tu kita kena buat kan. Begitulah benda hak mungkar, benda hak maksiat yang Tuhan sebut oleh Quran, yang Tuhan yang Nabi sebut oleh hadis, semuanya kita kena jauhkan. Jadi setara mana kesungguhan kita nak supaya benda ni terlaksana, maka termasuk dalam perintah amal ma'ruf nahi munkar. Dan hijau amal ma'ruf nahi munkar ni dia tak boleh buat seorang kan. Kita kena buat berjemaah, beramai-ramai. Sebab tu kita kena terlibat kan dengan NGO kan, kita terlibat dengan jemaah yang bersifat mencegah kemungkaran dan bersifat menyuruh kebaikan. Sebab itu tanda kesempurnaan kita. Yang Tuhan sebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Hendaklah ada satu ummah, satu kelompok dari kalangan kamu, kata Allah, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Lagu mana? Iaitu dia suruh orang buat baik, benda ma'ruf, dan dia larang orang buat benda munkar. Gitu. Jadi dalam masyarakat kita ni, kita kena prihatin lah. Kena tengok. Jangan kita jaga diri kita ya. Tak, kita jaga masyarakat, jaga seluruh orang Islam. Tak kena, kita kena pakat tegur. Tak buat hak Tuhan suruh, kita kena pakat suruh. Gitu. Barulah masyarakat kita akan hidup dalam keadaan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Iaitu berpesan-pesan dengan benda yang hak, benda betul, dan berpesan-pesan dengan sabar. Sebab nak buat benda Tuhan suruh ni memanglah kena sabar. Nak tinggal bagi Tuhan larang juga kena sabar. Panggil. Jadi oleh kerana itulah hamba rasa sikit sebanyaklah sebagai ciri pertama kita muhasabah diri kita masing-masing. Secara ringkas hamba sebut supaya kita boleh koleksi diri kita, kita boleh tengok pada diri kita kan, setara mana hak kita dok buat dah sebelum ni. Lepas tu kita nak comel untuk tahun depan. Lagu mana kita nak comel adalah bermula syahadah kita tadi lagi. Lepas tu gak semaya kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah kita, dan haji itu sebagai lambang jihad, lambang kesungguhan dalam kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan Allah dalam konteks yang syumul, sempurna, sehingga dalam bernegara melaksanakan hukum hudud, melaksanakan hukum qisas, itu adalah takwa kepada Allah. Itu termasuk perintah Allah SWT mengharamkan judi, mengharamkan riba. Itu termasuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan dia ingat takwa tu semaya biasa saja dah. Tu salah. Kalau tak betul. Kalau kita letak puasa, semaya, haji, patut zakat, patut pergi umrah, sesat, kita kata dok banyak lagi benda hak Tuhan suruh oleh Quran yang sepatut kita kena buat. Maka kita kena muhasabah betul, dan kita kena usaha betul secara berpasukan, secara berjemaah. Barulah sempurna Islam kita, agama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang maksud katalah saja pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.